day 3 dekat Thailand. Lepas je sarapan, kami terus bertolak ke Masjid Songkhla. Masjid Songkhla ni sumpah cantik untuk hampa nak pergi. Tempat masjid ni selalunya viral untuk orang kahwin lari lah kan. Lepas pada Masjid Songkhla tu, kami terus ke Kyocera. Kalau korang nak tahu lebih detail, korang google lah Tempat ni cantik untuk OTT. Sumpah cun gila. Dia macam hidden gem, macam tu lah lebih kurang. Memang sumpah puas hati kami pergi sini. Lepas tu tengok kami ni apa. Ya, panjang tak panjang? Tak panjang. Kau nak ikut mana weh? Nak tengok ni. Di take on. Boom. Welcome to my paradise. Mana nak naik weh? Jaga saya. Udah abang adik oh. Abang adik. Jom tu. Aku tolong ambil gambar. Tu. Adik tolong ambil abang, gambar abang. Okey, ni dah destinasi ketiga. Kami pergi Samila Beach. Samila Beach ni siapa yang selalu pergi Thailand ni mesti tahu lah Samila Beach ni dekat mana kan. So tempat ni memang cantik sangat. Kami pergi tempat baru, tak silap aku baru buka lah, tapi aku tak tahulah betul ke tak kan. Korang tengoklah sendiri. Ni view dari atas tu. Atas tu cantik view, biasalah view pantai memang cantik view dia. One eternity later. Ni destinasi terakhir kami untuk hari ketiga kat Kelang Hill. Kami pergi ni memang lapar nak mampus. Jangan tanya. Tak sangka gila waktu ni ramai orang. Kami ingat ke? Tak ramai. Kami lupa. Waktu ni hari Malaysia. Hari Malaysia memang ramai. Rakyat Malaysia semua nak makan kat situ. Sebab murah kan. Memang seafood kat situ puas hati lah. No! God, please, no! No! Tapi jangan main rakyat Malaysia. Bagi kami yang mana? Lambat sangat. 2 moments later. Finally, setelah 1 jam setengah atau 2 jam something tu kami tunggu. Lama gila kami tunggu, akhirnya boleh juga masuk. Masuk tu berapa lagi? Cari pinggan, ambil ikan. Ikan kami ambil dalam 4 pinggan. 4 pinggan lebih kurang dalam 2 ekor ikan. Okey, lepas tu ni bahagian section ayam lah, bahagian ayam. Kau nak ayam apa pilih kat situ. Sebelah sana bahagian seafood, udang ke ayam ke daging ke semua belah sana. Okey, yang ni kat sana aku tak record, aku terus masuk ke bahagian belah sini lah. Bahagian belah sini macam-macam ada, kelabu Maggi ada, cendol ke apa ke kacang kau semua ada kat bahagian belah sini. Lepas aku tak ingat lah apa-apa lagi kat sini. Belah sana pula belah satu meja satu lagi tu, yang tu bahagian lauk makanan tengah hari. Hampa nak makan apa semua ada kat situ. Okey, sebelah satu lagi tu, yang tu bahagian nugget. Hampa nak masuk sini dalam 299 baht, lebih kurang dalam duit Malaysia RM40 sahaja. Hampa tengoklah, ni meja kami makan. Memang pinggan penuh dengan seafood lah. Daging ambil sikit je, kami kurang nak makan daging. Kami ni more kepada seafood. Udang jangan kata lebih kurang 8 pinggan kot kami sahaja satu meja kami. Lepas tu ni meja first, babai sikit. Okey, meja Gen Z. Okey, yang kedua ni meja family belah Thailand. Okey, duduk review apa semua belah Thailand. Tiba-tiba boleh pula ada pula orang muncul. Why are you running? Why are you running? Okey, kita sambung balik ni family belah Thailand. Dia pemakan pun banyak juga. Kami last makan pagi saja, sarapan pagi. Petang tu kami tak makan apa langsung, memang lapar. Tahap dewa dah lah. Lepas tu memang jangan tanyalah, semua atas meja tu penuh dengan makanan. Dah makan pagi je kan. Okey, tengoklah. Ni geng-geng mok-mok lah, meja ketiga. Memang 3 meja kami conquer. Ramai kan, kami nak gabung panjang sangat. So kami ambil 3 meja.
3 meja terus sebab yang ni memang ramai gila. Dia ada je meja panjang terus tapi sebabkan terlalu ramai yang ada meja macam ni je kami ambil terima je lah kami family kami asyik-asyik macam ni. Senang cerita. Kalau tidak panjang terus pun lagi senang tapi macam mana ada meja ni je kami terima je lah. Ni tengok macam Salbian ni, dia bukan dia nak makan sangat pun, dia bubuh bakar lepas tu tak makan. Budak kecil ni dia tak mau lena pula dah. Lepas tu duk kalau meringit nak makan juga. Hours later. Hai. Ya. Pailun. Halo. Okey, hari ketiga di Hat Nyai. So kita baru settle makan dekat booth Klong Have. Okay, so ini semua family dari Thailand. So semua dah nak balik dah. Say goodbye. Say goodbye semua. Okay. So esok hari last terang kat Hat Nyai. So, last tengoklah kita pergi shopping kat mana, okey? Neng song sam.